timbul masa muka. Baik, dia kata bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah berbaik-baik dengan isteri itu bagaimana? Yang kata kita nak kena baik dengan isteri ini macam mana cara dia? Kata dia, ya saudaraku, di dalam hadis pada masalah itu menyuruh kita berbaik-baik dengan isteri. Yakni kita bercampur gaul sama isteri itu hendaklah bermanis mesra dan berlemah lembut. Itu cara. Cara yang kata kita berbaik suami isteri ni macam mana? Lemah lembut. Suami pun lemah lembut dengan isteri, isteri pun lemah lembut dengan suami. Begitu. Tidak bermasa muka. Dan menunjukkan bengkeng. Masakan ia di bawah taat suaminya. Kita ni sebagai suami, dia kata jangan duk tunjuk bengkang. Sedangkan masa kita tunjuk bengkang tu, isteri kita taat dekat kita. Yang kita pergi duk tunjuk bengkang pasal apa? Itu maksud dia. Isteri tu duk taat kat kita. Tak ada masalah apa. Dia tak ada buat pasal apa. Dia elok dengan kita. Kita pergi duk buat berangin. Tak tentu punca. Balik-balik serius. Tak mau nak bercakap. Isterinya, awak abang. Penat ke? Tak kata apa. Sengah. Masuk pergi dalam bilik. Katuk pintu gedung kata. Dia pun nak ambil hati lah. Dia tahu suami balik kerja penat. Kita pun masuk dalam bilik tu. Tak buang baju. Tak apa. Tidur gedung kata dia. Isteri pergi duduk di tepi bawa duk picit. Tu saya duk picit, aku lemah. Lagu tu punya perangai. Dan isteri tak buat apa pun. Tak buat apa. Betul-betul dia baru balik kerja. Isteri sambut dia di pintu. Elok dah. Yang pergi duk buat bengkang tu pasal apa? Kau ni tepuh tu dah duk tepuh. Aku lemah. Ini pun jadi serba salah. Tak apalah keluar pergi ke dapur bancuh ayam apa semua main. Abang minum ayam sikit. Aku tak kebulak semua belanja. Ayam. Duk main buah cengai semua. Kecil hatilah hamba Allah tu. Kecil hatilah, apa salah saya yang abang balik main duk marah saya. Saya tak buat apa pun bagi abang sakit hati yang abang balik marah pasal apa. Terus aku berbicara, aku tak mau dengar. Ada tak ada hak lagu ni? Ada. Hak duk main mengaji pun ada. Hak duk main mengaji ni pun ada. Hak jenis macam ni. Ada. Tentu ada kan. Bukti dia apa? Bini dia pada telefon abang. Ini dia baru telefon abang. Ustaz tolong saya dalam kuliah Ustaz selit sikit. Pasal apa kau selit apa? Pasal ni ya. Kan? Malam ni kita jumpa dalam kitab pun dia bagi tahu. Dan jangan lemah lembut. Dan manis mulut itu mematah ia akan hati perempuan. Dia kata sepatutnya macam tu. Cakap lemah lembut ni, orang perempuan ni dia kalah. Orang perempuan ni kalau kita duk buat cakap lembut kalah, dia tengah duk garang tu jadi baik balik. Kan? Orang kata keras-keras kerak nasi. Abang orang kata kan? Tak ada, dia ni bukan nak lama. Saatnya. Kita ni yang duk masalah. Kalau dah kita naik angin bukan nak habis hari. Kong-kong 2-3 hari. Kan, hidang nasi makan. Tak makan tu makan. Tapi tak serius. Tak makan tambah juga. Ada. Tapi serius. Perangai tu tak elok. Kan? Jadi lagu tu. Dia kata adalah perempuan itu telah dijadikan Allah padanya bengkok. Yang ni orang lelaki-lelaki nak kena faham. Dia kata. Perempuan memang Allah jadikan dia bengkok. Dia kata. Maka bengkok yang pada perempuan itu tidaklah terbetulkan. Maka laki-laki yang pandai dapat ia menggunakan perempuan itu serta dengan bengkoknya. Bengkok ni tak payah buat lah. Perempuan ikut mana pun dia bengkok. Kalau kita cadang nak bagi betul hak bengkok tu tak boleh betul. Memang tak boleh betul. Cumanya atas kita lah pandai tak pandai guna benda bengkok ni. Kalau kita kata lagi hang duk bengkok, aku tak boleh dengan hang ni. Tak boleh sampai bila-bila. Tukar bini lain pun bengkok juga. Cerita dia tak boleh sampai bila-bila. Cerita dia, kita kena sesuaikan diri dengan bengkok dia tu. Macam tu. Baik. Dia kata, ialah dengan manis mulut dan lemah lembut dengan dia. Rahsia nak bagi selesai masalah bengkok tu, ialah lemah lembut dengan dia. Maka dengan kerana perempuan itu kejadiannya bengkok, maka dipesan oleh Nabi SAW kepada sekalian sahabat, hendaklah terima wasiat Nabi ini. Kata Nabi, istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in. Itu hadisnya. Wa inna a'waja ma fi dhil'i a'lahu. Begitu. Fa in zahabta tuqimah kasartah. Wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i. Nabi kata begitu. Nabi kata, aku wasiat akan sekalian kamu
agar berbuat baiklah sekalian kamu dengan perempuan-perempuan. Kerana bahawasanya perempuan itu dijadikan dia daripada tulang rusuk. Dan bahawasanya yang lebih bengkok daripada tulang rusuk itu ialah yang ujungnya. Perempuan ni Allah bagi jadi daripada tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk ni bengkok. Memang bengkok lah. Pergi x-ray lah. Pergi tengok. Tengok memang bengkok tulang rusuk ni. Dan Nabi kata yang paling bengkok ialah tulang yang di atas sekali. A'laha. Ni, tulang yang belah atas sekali ni. Yang paling bengkok berbanding dengan tulang-tulang rusuk yang lain. Dia yang paling bengkok. Dia kata. Maka jika pergi engkau membetulkan akan dia, nescaya engkau patahkan akan dia. Tak boleh berbetul lah. Tak boleh lah. Memang dia jadi bengkok, duk bengkok situ lah. Kalau hang cuba nak kepak bagi betul, dia perak sekali. Patah dia. Dan jika engkau biarkan dia, nescaya kekal ia bengkok. Maka hendaklah terima pesanku dengan perempuan itu. Kalau tak cuba nak perbetul, dia duk bengkok, duk tak betul sampai bila. Jadi biar dia bengkok, tapi kita guna bengkok tu bagi sesuai dengan dia. Maka kita tak akan rugi mendapat seorang isteri yang berasal daripada tulang yang bengkok. Kita tengok tuan-tuan. Nabi masa dia sebut hadis ni, mana ada lagi teknologi X-ray masa tu, tak ada. Dah. Tak ada. Nabi tak biasa tengok gambar X-ray, tulang bengkok tak ada. Tapi Nabi habang lagu tu. Bahkan banyak pun dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang benda-benda yang berkaitan dengan perubatan ini. Sedangkan benda ni, hari ni bila orang duk buat kajian, penemuan-penemuan itu dia tak lari dengan yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis dia dan apa yang Allah sebut dalam ayat-ayat Quran dia. Itu dia, hebat agama ni. Dia kata begitu juga perempuan, maka itu pun bengkok kejadiannya. Perempuan tu pun bengkok juga kejadian dia. Yang lebih bengkok tulang rusuk itu ialah yang sebelah atas. Dia kata. Dan ialah mengisyaratkan perempuan-perempuan itu dijadikan daripada tulang rusuk yang lebih bengkok. Yakni perempuan itu bengkok sangat-sangat kejadiannya. Bukannya bengkok sikit-sikit. Itu dia. Perempuan ni bengkok semua. Kadang-kadang kita naik angin. Pasal bengkok ni. Kadang memang kita naik angin. Kan kita tahu hak dia kata tu tak betul. Tapi dia tu kata betul. Tak lagi cuma. Dia main angin. Kita katakan dia, ni hak lagu hang kata tu tak betul. Hak betulnya lagu ni. Dah, dia duk pukul dak kat kita. Kita pun lagu angin duk pusing dalam kepala lah. Kita kata dia ni dialah hampa orang perempuan. Yang orang duk kata hampa ni akal tak cukup. Yang duk kata jadi daripada tulang bengkok ni dialah. Sampai benda lagu ni pun tak boleh nak fikir. Kita kata kat dia. Dia kata jangan duk kata lagu tu. Tengok berapa ramai orang perempuan lah ni pandai. Duk lawan kita pula. Yang ni yang nak jadi pasal ni. Kan? Pasal apa? Pasal bengkok tu lah. Jadi mau kalau kita duk ingat. Biar pergi kat dia. Dia ni memang bengkok. Tak apa. Tapi duk engkau nak bagi betul lah. Memang dia bengkok. Biar pergi kat dia. Kan? Terus ada pakai, dia pergi ke dia, saat lagi dia sengap lagi, tak abang lain. Lagu tu. Okey. Dia kata, yahtamil maknanya itu sebagai satu perumpamaan bagi yang lebih atas pada diri perempuan itu, iaitu kepalanya. Maka pada kepala itu ialah lidah. Dan pada lidah itu datang beberapa penyakit dan celakanya. Itu dia. Bila Nabi duk habaq orang perempuan ni jadi daripada tulang yang bengkok. Dan tulang yang paling bengkok ialah yang paling atas. Ada setengah ulama' dia tafsirkan hadis ni. Maksud yang paling atas ni apa dia? Kepala lah paling atas. Maksud di kepala tu ada apa? Selain daripada ada akal, ada jik, mata, ada hidung, dia ada mulut. Dalam mulut dia ada lidah. Lidah ni lah punca segala kecelakaan. Dia kata. Kadang-kadang suami isteri boleh bercerai-berai, bubuh sampai talak 3 pasal apa? Punca lidahnya. Bukan ada apa. Punca lidahnya. Bila suami balik kerja penat-penat, dia buka tajuk. Dia kata ni yang balik lambat ni pasal pergi usung tina lain ni. Siapa punya cerita tu? Lidah ni cerita. Suami kata hang cakap baik-baik sikit. Aku tak buat, hang jangan duk kata aku buat. Aku buat saat ni hang cuma ya. Yang lelaki tu pun pergi ubut tu betul. Yang isteri ni kata apa pula? Dia kata buat cuma apa? Duk buat dah lah tu. Hang jangan cabar aku. Dia mula buat celiang kepala tu nak bubuh. Hang jangan duk cabar aku, dia kata. Cabar apa? Memang duk buat dah. Hang buat baik sikit. Sekali lagi hang kata nanti kena. Dia lagu duk bagi amaran tu. Aku bukan nak kata sekali, nak kata 10 kali lagi. Pang langsung. Pang kata bubuh. Lagi dah kah? Banyak bukan kita nak berhenti toyak. Lagi dah kah? Hang ni nampak tak? Bubuh tu
Sabar, dia kata lah ni lagu ni. Kalau hang dah menyampah dah duduk dalam rumah aku ni, hang dah menyampah dah aku jadi laki hang, hampir melingkup pergi, aku bagi 300